Penting untuk murid-murid mendapatkan markah penuh dalam kertas matematik, pastikan jawapan akhir perlu ditekankan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, kita berjumpa lagi hari ini. Cikgu nak kongsikan bagaimana kita nak menulis jawapan akhir. Okey, baik. Cikgu bawakan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, 2/-3 dan satu lagi -2/3. Baik. Jadi jika murid-murid perhatikan, di sebelah kanan adalah jawapan yang sepatutnya anda kena tulis, ya. Yang di sebelah kiri ini masih dikira jalan kerja. Okey, pastikan cara penulisan baris tanda negatif dia seakan-akan sebaris dengan pecahan per itu. Okey. Baik, untuk contoh yang kedua, untuk kita dapatkan markah penuh lagi, cuba tengok lihat ni, 3/1 dengan 3. Baik, untuk jawapan akhir sebenarnya calon perlu tulis 3 sahaja untuk jawapan akhir dan bukannya 3/1. Okey?